Kenapa pakai IUCD? Sebab kalau korang tuan tahu kan, masa tu anak-anak semua kecil-kecil, Mami tak nak Mami terfokus dekat diri sendiri kan, sebab Mami tak tahu, Mami first time kahwin, first time nanti bila ada contoh pregnant kan, kita tak tahu. Sebab masa tu anak-anak masih kecil, diorang perlukan perhatian daripada Mami kan, diorang nak sekolah, diorang nak membesar. So Mami tak nak, bila kita fokus kat diri kita ni, kita ada tanggungjawab lain ni nak kena uruskan. Sebab Mami fikir macam ni, kalau memang ini anak-anak yang aku lahirkan, adakah aku akan pregnant lagi? Mesti aku akan fokus dekat yang 4 ni, betul tak? Jadi situasi tu sebenarnya Mami buatkan benda tu adalah sama. Maksudnya kalau ini anak-anak aku, adakah aku akan pregnant lagi? Mestilah tak kan? Sebab kita nak besarkan apa yang ada. So dia cuma bertukar orang je lah. Tapi situasi tu kita kena lalui yang sama lah. That's why lah Mami pakai IUCD tu. Sebab Mami tak nak terfokus kat diri kita. Kita tak sempat lagi nak kenal anak-anak ni macam mana, nak kenal suami lagi. Kita orang pula bercinta bukan macam orang lain. Kita bercinta betul-betul masa kahwin tu. Astaga. Tak suspended gifting. Gifting. Kita pula bercinta memang betul-betul itulah sebenarnya kan. Apa yang kita doa bila Mami apa orang panggil rewind balik kan, apa yang Mami dapat contoh macam Daddy kan, sebenarnya apa yang Mami pernah minta, beza dia Allah bagi dia bagi tapi dengan cara yang berbeza. Contoh Mami pernah kan, kita pernah bercinta yang dulu-dulu, sometimes Mami pernah bercakap kan, ya Allah Tuanku, aku teringin nak kahwin yang aku nak lelaki yang aku bercinta selepas kahwin. So sebenarnya Allah bagi Daddy ni memang yang Mami bercinta selepas kahwin. Sebab Mami lebih kenal Daddy selepas kahwin. Sebenarnya bercinta dengan Daddy ni, ya Allah, sangatlah tak best ya korang. Langsung tak best. Kenapa tak best? Cerita kenapa bercinta dengan saya tak best? Sebab perangai Daddy masa bercinta dengan kahwin macam langit dengan bumi, tahu tak? Ada orang, Mami pun bukannya muda kan, dah umur 34 kenal Daddy. Mestilah macam-macam orang yang Mami jumpa, macam-macam orang yang Mami kenal PL. So dan Mami rasa semua orang pun jadi macam tu, yang kita macam ni, bercinta lain, kahwin lain. Bercinta manis, kahwin pahit lah orang katakan. Semua orang ada keluar. Iklan, korang jangan dengar cerita je, beli sama hitam ni tau. Kita ada target kita ni. Saya nak try tengok malam ni boleh tak kita jual paling tidak 2,500 botol. Okay, lagi 140 botol. Cepat korang, tekan sekarang dan support sekarang. Cepat. So kita dah biasa dah dengan bercinta manis ni kan. Bila kawal lama, hilang dah manis tu. So dengan Daddy ni, rupanya masa tu kita tak tahulah lagi yang kita kahwin ni akan lebih manis daripada kita bercinta kan. So tak kahwin lagi, tapi masa bercinta tu dia macam biasa je. Dia tak adalah yang macam kemaruk, angau, gila babi. Tak ada tau, tak ada. Tak ada benda tu. Dia lebih kepada macam okeylah, aku dah lah kita tak best kan. Dah lah semua benda saya nak kena sorok. Dah lah semua benda bawa anak. Korang tahu, dia bukan bawa anak je, dia bawa mak dia semua. Korang